Assalamualaikum. Hari ini saya ada di Kelang ya, di Bukit Tinggi, rumah anak saya. Jadi hari ini saya nak berkongsilah ayam masak cili kering. Ini adalah atas permintaan anak-anak saya ya, sebab dah lama diorang tak makan ayam masak cili kering ni. Kalau nak makan kat kedai tu ada, cuma diorang nak masakan maknya. Daripada saya lah. Diorang nak, dah lama tak makan air tangan mak kan. Jadi minta lah nak makan ayam masak cili kering. Jom saya tunjukkan bahan-bahan untuk kita buat ayam masak cili kering. Okey, ini adalah isi ayam ya. Saya dah potong kecil-kecil macam ni. Kita potong macam kita buat ayam goreng kunyit. Kita potong macam ni. Dan kita masukkan tepung serbaguna ya, tepung untuk goreng ayam. Tepung serbaguna ni. Tak kisahlah pakai tepung brand apa pun. Okey, kita gaul rata-rata macam ni. Okey, dah siap macam ni. Bolehlah kita goreng dia. Ini bahan untuk kita tumis. Nampak ni, kita ada daun kari, bawang Holland, cili api. Cili api kita belah dua dan cili kering kita gunting pendek-pendek gitu. Okey, minyak kita dah panas. Sekarang kita gorengkan ayam kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayam kita dah pun masak. Sekejap dia masak ayam ni. Okay, sekarang kita buat sos ayam pula. Okay, kita tumis bawang putih. Kita tumis sehingga bawang putih kita ni kekuningan ya. Okey, kita masukkan bawang Holland ataupun bawang besar. Okay, dah layu macam ni. Ni cili kering, kalau nak banyak, nak rasa lagi kepedasan cili kering ni boleh tambah lagi ya, lagi banyak pada yang saya buat ni. Ni kita masukkan daun kari, cili api dan cili kering. Okey, bila dah naik bau tajam macam ni, sebab dia dah bersatu, cili kering, bawang putih dan cili api. Bolehlah kita masukkan sos tiram dalam 3 sudu ya. Dan sos cili. Sama juga. Garam tak perlu masuk ya, sebab ayam tadi pun kita dah masukkan tepung yang dah lengkap, ada garam dalam tu. Dah masuk sos cili, kita masukkan kicap. Kicap lemak manis ya. Okey. Dan kita masukkan sedikit air. Kalau nak berkuah lah, kalau tak nak berkuah tak perlu masuk air ya. Sekarang kita masukkan isi ayam. Bismillah. Isi ayam dan kita masukkan daun kari. Okey, kita masukkan sedikit sahaja gula. Dah pun siap. Ni dia ayam masak cili kering.